Ni kita nak buat surprise dekat mak kita. Tayar dia dah 7 tahun tak pernah tukar. Jadi hari ni kita tukar tayar dengan ada kasut baru untuk surprise mak kita. Jadi tadi tayar dia memang dah 7 tahun, memang dah merekah lah. Jadi adalah sikit rezeki kita tukarkan tayar baru sekali dengan sport rim baru. Tapi tak adalah sport rim mahal pun, sport rim made in Thailand je. Jadi minta-minta lah mak kita suka. Okay, tengok sekejap lagi. Ada surprise. Pergilah tengok. Tengoklah kereta Umi. Pergilah tengok. Tengoklah tayar. Saya belanja. Saya belanja sport rim. Marina tukarkan tayar tapi tak tahu dia nak belanja ke tak. 700 Marina punya. Memang lembik ke? Memang macam tu tayar belakang ni. Memang ni. Ini dah lama tak isi tayar. Tapi berapa ratus betul ni? Tayar 7. Sport rim rahsia. Nak isi angin 250. Lain kali nak isi 250. Ni ada sikit-sikit belanja sport rim. Thank you. Tak ada. Pasal dah Umi punya dah ni, dia kata dah bengkok tadi. Jadi saya tukarkan sport rim baru. Bukanlah Cina memanglah. Tapi memang betul tadi dah cala apa semua. Kau Umi ada pernah langgar tebing. Tak, habis sport rim tu tak orang ambil. Sport rim tak, sport rim trade in. Trade In dia ambil lah. Tapi dia cantik lah. Dia bagi rim baru boleh geng sport rim hitam dengan saya. Kau pun sport rim macam cantik. Sama ni, CE28. Sama CE28. Terima kasih banyak suka Mila. Tapi lepas ni tak apa pula lagi sebab kita dah berapa belas tahun. Tapi itulah sport rim, tayar dah tukar. Minyak hitam dengan minyak gear dia kata. Dah 2 tahun tak tukar tu dia kata. Dia mana tahu? Dia cakap dia ada tulis stiker. Dia tengok stiker kat dalam. Buat kat dia. Fahmi punya stiker 2023 last. Abi nak buat. Itu buat lah kau nak buat. Kau nak buat ini? Sekali lah. Nak buat kat mana? Tapi hari ni Fika ajak begini.